Tulis apa? Tulis kat sini. Tulis apa? Atika FX. Sama? Mana? Woi, woi. Woi, woi. Belum. Nampak. Wow. Kau dah alang-alang semua benda ni, bagilah ucapan kat mak kau. Ni, makcik. Okay korang dah tengok dua konten aku pakai baju ni. Sebenarnya lepas dah hantar Laming pergi umrah tu, saya straight away pergi ke Seri Kembangan. So saya nak hantar kereta saya, Baby Mercy saya, untuk tukar colour. Dah lama dah sebenarnya saya nak tukar colour. Saya dah plan bermula nak tukar colour putih, tak jadi. Lepas tu saya nak tukar colour merah macam burgundy, like dragon blood ke apa lah, pun tak jadi. Lepas tu last saya dengan nekatnya saya pilih satu colour ni. Korang pun mesti tak tahu kan colour apa kan. Kalau korang nak tahu colour apa, korang kena tengok konten ni sampai habis. Okay, so sekarang ni saya hantar kereta saya. Dia kata hari ni hari Sabtu, so Selasa baru siap. So jom kita tengok macam mana kereta saya. So jom kita hantar dulu kereta ni. Let's go. Okay guys, so kereta saya pun dah siap selepas berapa hari dah? 3 ke 4 hari macam tu. Sebenarnya kereta ni tak siap 75% lagi. Sebab apa? Sebab macam dah lama. Kalau nak betul-betul 100% siap mungkin agak lama. Sebab apa? Sebab nanti saya nak pergi servis, nak tayar benda semua. So benda tu semua agak costing, nak banyak nak pakai duit kan. So saya buat mana yang penting dulu. So ya, ni 75% je siap. So korang mesti tak sabar kan nak tengok kereta saya macam mana. So korang dah ready? Jom kita kira. 1, 2, 3. Tada! Okay guys, so ni lah colour yang saya pilih. So korang tengok lah, okay? Garang tak? Sebenarnya ni sepatutnya colour. Okay, ni saya nak buat coating sikit, colour gelap. Tapi disebabkan lampu ni dah kena tukar. Sebab kalau korang perasan, sebelah korang belah-belah. So saya rasa macam ada right time lagi untuk coating. Sebab nanti sebelah ni saya akan tukar. So bila dah tukar nanti baru saya coating. So kat sini kalau korang nampak ini pun saya tukar. Saya tukar ni. Lens depan ni, saya tak boleh tambah skirting. Sebab apa? Sebab saya duduk bodoh. Kalau nak naik bodoh tu memang tersagar. Saya tak boleh buat skirting. So, kalau hitam ni kekurangan dia. Tengok bila bertumpuk sikit dia memang akan nampak. Korang nampak tak line merah ni? Sebenarnya nanti akan ada line merah kat sini. Sini. Masuk ke tepi ni. Sini sikit. Bila lepas sini. So belakang ni pun saya akan tukar juga kan. Saya akan letak line merah. Lepas tu tayar ni pun dah kena tukar. Sebab tayar ni pun dah tiba waktu ni tukar. So tunggulah nanti, okay. Bukan saya nak tunggu Syam. Nak tunggu benda tu siap semua lama. Saya reveal je lah dulu, okay. So jom kita tengok reaction AI team. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kita dah habis konten. So thank you Kak Pia dengan Pak I. So Pak I dia nak macam apa tadi? Nak prank diorang kan? Tak ada, saya nak prank diorang. Sebab saya dah pernah cakap dengan diorang, saya ni tak akan beli kereta sampai bila-bila. Kenapa? Kau nak ada basikal tu? Tak ada, aku kira pakai apa yang ada je lah. Betul, lagi satu, mungkin duit tu boleh guna untuk tempat lain. Kahwin ke kan. Pia pun ada kereta, tak payah beli kereta dah, okay? Betul. So maaf lah, korang mesti macam alamak, ya ke kan. So Pak I nak pergi panggil diorang turun. So sekarang ni diorang mungkin akan ingat ni kita Pak I lah. Saya tak tahu reaction diorang macam mana. So jom kita tengok. Let's go. Okay, so sekarang ni saya dah tak sabar nak tunjuk dekat kawan-kawan saya kereta. Sepanjang achievement saya ni kan, sepanjang saya kerja dalam AI ni, alhamdulillah banyak dah benda yang saya capai. Saya tunggu geng-geng ramai-ramai datang. Aku dah level. Sebab iyalah dalam konten orang kan, bila kita tengok kereta apa semua keluar, kita rasa happy kan. So sekarang ni aku nak semua orang rasa happy di atas kejayaan aku. Macam tu. Sabar dulu. Tanya Pia. Sabar. Bukan. Ya, bukan. Tanya Pak I nak kahwin. Terima kasih. Okey. Ya, bila tarikh? Sabtu ke Ahad? Tak tahu lah. Esok lah. Yang penting
hari cuti lah. Hari Rabu. Sabarlah. Mana kita? Sabarlah. Aku jadi geng kau nanti. Bukan. So sekarang ni aku perlu mana lagi yang lain. Aduh. Cepatlah weh. Oi, kita ada lighting man kat sini. Ni apa ni? Bukan. Aku yakin kereta aku lebih lawa daripada kereta kandanya. Okey. Punya boti jonjak Okey, ready semua. Ready. Mana? Sabar. Mana? Woi. Belum. Nampak dah. Belum. Aku nampak dah. Belakang. Ready. Baik kan? Cantik kan kereta? Ini bukan kereta kau. Kereta aku. Rati kau belum. Siapa payah kau? Ini kereta Atika. Jangan ajak main. Aku nak bayi. Aku tak nak Atika. Okey guys, ini adalah kereta Atika. Aku baru happy bayi nak beli kereta. Awak kan dah tipu kami dah baik. Ada boleh poster tu capek dia menipu. Balik nak selamat tu. Opah dia kecil dia. Direct dah lawan. Lawa lah Atika. Nampak ganas. Ni ada tapak kaki kucing dah lah. Dia dah rasmi. Ini ada kucing nak kita naik. Tapak kucing siut. Aduh, nasi bukan tapak kakak kandoi. Apa dia? Nasi bukan tapak kaki kandoi. Ya. Cantik lebih serius. Tapi actually kereta aku tak siap lagi. Tak siap. Reveal boyfriend. Wish, ada boyfriend. Ada boyfriend. Ni boyfriend ni. Bukan boyfriend aku. Masuk. Bukan. Masuk. Kau lah masuk. Adalah. Gitu je lah. Tu je orang. Sikit. Wow. So dah tu je. Wow. Kabut lah dia orang ni. Rap baru. Tahniah Rika. Ya, terima kasih. Dia cakap aku tahniah kat dia. Tahniah Rika. Kenapa semua orang emosi ni? Tak, aku nak balik. Kau tengok ni kotor lah sebenarnya. Apa cantik ni? Ya, aku kena cuci. Sebenarnya tak siap lagi sebab aku nak tukar ni. Lepas tu aku nak line merah. Lepas tu depan pun nak tambah line merah lagi. So banyak tak siap. Dah habis. Tapi dia tak berapa nampak dah sebab waktu malam Sebab waktu malam, ya betul. Tengok tu siang sebenarnya. Thank you Pak I, sorry Terima kasih. Kunci kereta mana? Aku Kereta aku ni. Weh, dia tuntut. Kereta aku ni. Kereta ni tak habis bayar lagi weh. Biarlah tunggu Kalau nak bayar dulu. Bayar dulu. Okey, nanti dah habis bayar aku bagi Ya, aku. Zia Mahisang. Tak sampai. Diberi. Perhatikan weh. Perhatikan ni. Tengok. Biar rekod ni biar. M ni mana? M ni. Susah lah rekod semua orang. Pasal lah pakai hitam. Rupanya kita tak tahu. Dia pergi lampu apa? Ajaklah M ni naik. M ni. M ni kiri. Takkanlah nak ajak dengan tangan kosong. Tak ada bunga-bunga ke? Pula. Kau lah pergi naik. Aku kasih pinjam. Weh. Cuba. Babi lah. Sorry ringtone. Malaysia reveal muka sebenar Bia. Mana? Muka sebenar mana? Tapi lawa lah. Tapi ni hitam mati lah. Tapi aku nak tambah lagi ni. Tak siap lagi ni. Beli mas juga apa? Handsome. Weh, kena lah Alfa pakai mas weh. Kau apa? Weh, kena lah. Turut kereta orang. Okey, sebelum tu engkau dah alang-alang semua benda ni, bagilah ucapan kat mak kau. Ni, makcik. Anak dapat kereta ni. Makcik aku tak ada Mak kau ni, mak aku tak ada mic kat sini. Mak aku tak ada mic kat sini. Tapi kita ada Thailand tempat sama. Tak ada. Dalam sikit. Dalam sikit. So Berjaya lupa kan. okay guys, so tu je. Sebenarnya tak siap lagi. Banyak lagi kereta saya. Ya, cepat. Ihin tak sabar nak tengok kereta ni. Kereta apa? Tak. Kereta tak sabar. Kereta Ihin pula weh. Kereta Ihin pula weh.
Kereta in. Ini betul-betul ni. Main. Tengok dorang dah tak percaya dah. Okay lah guys. Thank you Pia yang Rika Tika. Thank you Pak E juga. Thank you so saya dah reveal. Kereta pun actually tak siap lagi. Dia lah. Tengok sikit dekat-dekat. Kena apa ni polish sikit. Yeah. Tolong polishkan boleh? Boleh. Okay lah. Alamak, malulah. Dah lah sebelah dengan lampu dia macam tak ada je. Lampu dia macam gelap. Tak payahlah. Biasa je. Biasa je. Nak kereta baru ni. Tak adalah, kan. Dah nikah ke? Tapi tak siap lagi. Tapi okey lah, review je lah kan. Tapi yang tak okey. Tak, bukan. Nak tambah lagi. Dia macam kosong. Line merah. Tak mati kan? Tak mati. Kenapa? Ada nikah. Kenapa? Tak tahulah. Sebab mula-mula nak buat putih. Tapi putih cepat kotor. So tinggal back. Tak payah buat putih. Habis? Kalau apa? Tu buatlah matte grey. Matte grey tak nak. Nanti sama dengan Abel, sama dengan Kanda. Saya tak nak sama dengan orang. Oh ya? Ha. Kita mati. Ya. Tapi dia belum siap lagi. Nanti saya tambah lah bagi dia hidup sikit. Ini tengok. Ke Abel nak sponsor saya colour lain? Tengok dia pusing-pusing. Urus saya gini tu. Lampu pun kena tukar sikit. Gelap. Duluan dah apa Colour silver. Like sini. Ni kalau kau main macam ni, kau dah kena delete Chrome tau. Faham? Mana? Yang tu dah delete dah. Mana je lagi? Hari tu dia kata nak rap ke tak? Saya kata tak payah. Itu tukar grill. Kalau tukar grill apa AMG lah. Ni belum siap ke? Saya kata belum siap. Delete Chrome Semua lah. semua. Tak boleh ada Faham. kecuali kau buat hitam metalik. Kalau hitam metalik dia dengan Chrome sesuai. Tapi hari tu dia tanya dah, saya nak rap ni ke tak? Saya kata tak payah. Sebab nanti dia tak nampak. Kejap kau pakai ni. Ya ke? Janganlah, kenapa? Confirm. Bukan cakap kotor, dia bukan masalah kotor. Habis tu? Dia colour hitam hitam mati dia tak sesuai dengan semua kereta. Dia hitam mati, dia sesuai dengan kereta yang banyak lengkuk, kau faham? Faham. Baru dia akan nampak dia punya ganas dia. Sebab faham. kereta ni luxury tau Tika. Bila kau buat macam ni, dia tak dapat sporty sangat lah. dia tak nampak sporty lah. Tapi bukanlah kata tak cantik je. Cuma betul lah kau cakap kau kena buat line. Betul. Sebab depan ni saya tambah sikit. Tepi tu pun ada lagi, tak siap lagi. Tapi sebabkan dah separuh siap, review je lah. Dia buat line kot ke. Betul? Tapi ni cover. Dia tak nampak hangat sebab dia malam. Ya. Tapi lawa je. Tapi kalau delete Chrome ni lagi lawa. Depan ni, rap semua. Hari tu dia dah offer dah, saya kata tak payah. Tak apa. Benda tu kau boleh cabut je. Oh ya ke? Kau tengok dulu. Dia akan nampak gempak. Okay, saya terima Abel punya nasihat. Sebab dia lagi tahu pasal kereta. Ni. Macam ni. Tapi line merah. Ada Weh, botol baru. Sini pula. kalau tengok Aisyah buat. Dekat belakang. Faham. So maksudnya dekat lip ni Kena ni kan. Dia kata buat kat kedai rap kan. Dia tambah stiker. kau buat kat mana? Takkan kau buat kat kedai dinted? Bukan. Dia cakap yang merah tu kena tambah dekat kedai rap kan. Memang lah. Betul lah. Tak, sebab ada certain, bukankah ada certain skirting dia dah memang ada line merah. Memang. Faham. Tapi boleh tambah ya. Okay. Aku tambah ni. Kau tambah tepi ni kan. Tambah ni semua skirting. Ada sini sikit. Cuba dia buat kat sana ni pun. Kau tengok tu. Dia boleh buat in macam tu juga. Lepas tu Spoiler ni ada line juga. spoiler line merah. line. Okay. Belakang ni nak tukar lagi ni. Tak tukar lagi. Nampak tak? Kena delete ni. Ya, sebab belum habis buat ni. Tengok ni pun tak cuci. Kan? Kena tambah line merah kan? Kau tak ada mati. Lepas tu tulis kat sini. Tulis apa? Tulis kat sini. Tulis apa? Atika FX. Saya diam-diam tahu main trade. Abel jangan tak tahu. Atika FX.
Dalam biasa je, dalam tak tukar lagi. Memang dia ada ambient ni? Saya tambah. Tambahan? So gitulah. Tapi saya rasa nanti sebelum raya lah akan siap line-line tu. InsyaAllah. Boleh. Dah tukar? Sorry. Kalau dah tukar? Belum, ni rap je. Ni spray ke rap lah tak ingat. Tapi okey je. Okey je. Tayar nak tukar tayar. Tayar dia dah barai sangat. So ya, tu je lah. Thank you Abel. Kalau Abel nak sponsor, okey je. Okay lah guys. So actually memang betul kereta saya tak betul-betul siap lagi. Sebab tepi tu saya nak tambah line merah. Alright. Thank you. Lepas tu tepi tu pun korang dah nampak line merah. So memang tak siap. Ni baru 70% je. So korang tunggulah nanti raya siap, okay? So sampai situ je konten kita pada kali ini. Bergerak-gerak videographer ni. Jangan lupa like, subscribe and share. And nanti saya share lagi video kereta saya yang dah siap, okay? Sebelum raya insyaAllah. Bye-bye.